Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera saya ucapkan kepada semua. Baiklah, pada video kali ini saya akan menerangkan berkaitan dengan panduan penggunaan bahan bantu mengajar yang telah saya hasilkan, iaitu Kotak Hati Si Comel. Untuk pengetahuan semua, bahan bantu mengajar yang saya hasilkan ini adalah khusus bagi bidang bimbingan dan kaunseling. Baiklah, sebelum saya menerangkan berkaitan dengan panduan penggunaan bahan bantu mengajar yang telah saya hasilkan ini, terlebih dahulu saya akan menerangkan berkenaan dengan latar belakangnya. Untuk pengetahuan semua, saya telah memperoleh idea daripada satu artikel kajian untuk menghasilkan bahan bantu mengajar ini. Antara dapatan kajian yang terdapat dalam artikel tersebut ialah: yang pertama, latihan pemahaman emosi telah terbukti berkesan untuk meningkatkan aspek luaran, mental dan reflektif dalam pemahaman emosi. Dapatan kajian yang kedua pula ialah persekitaran latihan dan persekitaran sosial mempengaruhi kesan latihan pemahaman emosi. Dan dapatan kajian yang ketiga pula ialah persekitaran berkumpulan, iaitu group setting, terbukti lebih berkesan dalam latihan emosi luaran. Oleh itu, saya telah menggunakan kesemua dapatan kajian tersebut sebagai maklumat dan informasi untuk saya mengolah idea bagi menghasilkan BBM ini. Selari dengan kajian tersebut, saya telah menghasilkan bahan bantu mengajar yang mempunyai ciri-ciri seperti: yang pertama, mempunyai matlamat seperti berikut. Matlamatnya ialah untuk meningkatkan kesedaran dan pemahaman murid terhadap emosi diri melalui latihan atau aktiviti emosi yang dijalankan. Yang kedua, bahan bantu mengajar saya juga melibatkan aktiviti pemahaman emosi dengan menjawab soalan yang diberikan. Dan yang terakhir sekali, ciri-cirinya ialah ianya sesuai digunakan semasa sesi kaunseling kelompok maupun semasa sesi berkumpulan. Mari kenali komponen yang digunakan. Jom kita saksikan panduan penggunaan Kotak Hati Si Comel. Guru perlu memberikan arahan seperti berikut. Setiap murid secara bergilir akan: yang pertama, membaling dadu. Selepas dadu dibaling, murid perlu mengenal pasti nombor yang diperoleh dari bahagian dadu tersebut. Langkah seterusnya ialah murid perlu merujuk kertas info. Pada bahagian kertas info, terdapat nombor dadu dan perasaan atau emosi yang mewakili setiap nombor tersebut. Oleh itu, murid perlu merujuk kertas info untuk mendapatkan petunjuk emosi bagi nombor dadu yang mereka dapat. Seterusnya, murid perlu memilih dan mengenal pasti animasi kartun pada bahagian Kotak Hati Si Comel. Mereka perlu memilih animasi yang sedang menggambarkan perasaan atau emosi yang mereka dapat. Pada bahagian animasi tersebut, murid akan mencabut satu kertas di dalam kotak secara rawak yang di dalamnya terdapat soalan. Murid dikehendaki untuk menjawab soalan tersebut dan melaksanakan tugasan yang diberikan jika terdapat tugasan yang tertera di kertas tersebut. Akhir sekali, guru dan rakan yang lain perlu memberikan respon terhadap perkongsian atau jawapan yang diberikan oleh murid tersebut. Jom kita saksikan simulasi pelaksanaan aktiviti menggunakan Kotak Hati Si Comel.